Kenapa ramai yang gagal buat tabungan emas? Ramai di antara kita yang gagal membuat tabungan emas bukannya dia tak ada duit yang cukup. Akan tetapi, dia belum faham tentang fungsi dan manfaat emas dalam kewangan kita. Fungsi emas adalah sangat simple, iaitu sebagai logam pengikat kuasa beli duit kertas kita. Apabila duit kertas ditukar menjadi wang emas, ianya terlindung daripada kesan inflasi dan juga sifat boros kita. Dan kita juga perlu faham emas bukannya alat untuk cepat kaya. Kunci utama untuk berjaya mencapai segala target, segala impian dalam hidup kita melalui tabungan emas adalah konsistensi menabung emas. Di akaun simpanan emas Physical Gap, kita boleh menabung gram emas secara berdikit-dikit ikut bajet kita secara konsisten sehingga kita mencapai target berat emas yang kita nak miliki. Kalau kita nak bersara dengan memiliki 2 kilogram emas, kita menabung sikit-sikit sehingga 2 kilogram emas. Hubungi Hafizul sekarang untuk belajar bagaimana nak buat tabungan emas dengan ilmu. Hafizul bimbing sebaiknya.